Jadi saya nak tanyalah kepada Dr. Muhammad Khalil, apa sebenarnya yang hendak dipaparkan dan diketengahkan dalam pasport Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan Doktor. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Ustaz Fauzi dan juga panel penceramah pada petang ini itu Dr. Wan Hassan wa Ahmad. Seterusnya penonton-penonton di studio dan juga para penonton di rumah khasnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemulah kita pada kesempatan petang ini di dalam sebuah majlis ilmu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawa bulan ini adalah bulan Rasulullah, bulan yang amat kita sanjungi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Tuan Pengerusi tak kenal kita tak cinta, Tuan Pengerusi. Sebab itulah kalau kita tengok, kalau kita tak kenal kekasih kita, tuan-tuan dan puan-puan penonton, kita tidak kenal siapa itu orang yang kita cintai. Sama juga lah isteri kita di rumah suami kita, sebelum kita kita kenal kan. Macam itulah kita tengok bagaimanakah Siti Khadijah radhiyallahu anha nak pilih Rasulullah nak jadikan suami. Bukan main-main calang nak pilih tu. Dia hantarnya special brand Ustaz. Dia hantar special brand nama Maisarah ketiga Rasulullah. Belum berkahwin dengan Siti Khadijah lagi, semasa menghantar barang dagangan. Oh, special brand tu balik-balik dia kata, apa kau jumpa? Dia kata, oh Rasulullah tu hebat. Dia kata, Rasulullah tu langsung dia terpikat. Dia memilih Rasulullah, dia mengenali Rasulullah. Macam itulah apabila saya menggarap buku ini, adalah bertujuan kita nak mengenal anak-anak kita ni sebenarnya, nak menangkap pemikiran dia agar kita tahu, mengingati anak-anak dia kita siapa itu Rasulullah. Siapa itu Siti Khadijah dan isteri-isteri dia. Kita biasa menyanyikan anak-anak kita tak waktu membuaikan anak. Oh, jarang rasa kan. Lagu, saya ingat lagu Lady Gaga apa semua. Lagu tu biasalah kita dengar kan. Sebenarnya dalam konsep sini sebenarnya kita ni sebenarnya tidak pernah tengok Rasulullah sebenarnya. Apa rupa Rasulullah? Bagaimana ketinggian Rasulullah? Sebenarnya melalui buku inilah kita garap dari segi maknanya dari segi rupa bagaimana Rasulullah, bagaimanakah cara dia pendekatan baginda. Sedangkan di dalam Al-Quran telah menerangkan bahawa di dalam surah Al-Qalam dia mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah itu mempunyai pribadi yang amat mulia. Daripada sinilah kita tahu bahawa anak-anak kita ni sebenarnya kalau kita tengoklah apabila saya melihat dari segi pemaparan gambar rajah yang ada di dalam gambar apa tu Ustaz, kita tengok jadual isteri-isteri Rasulullah. Kalau kita melihat buku-buku sirah terlalu padat bukunya Ustaz. Kadang-kadang kita tengok buku tu pening pada kita nak tengok. Oleh itu kita atur isteri yang pertama siapa. Semua orang tahu Siti Khadijah. Isteri kedua